Assalamualaikum, salam sejahtera. Pada hari ini kita akan buat satu temu bual tentang pengalaman antara budaya di antara negara Malaysia dan Jepun. Okey, tetamu dengan saya adalah Tuan Muhammad Zuhaidi. Dia belajar di Jepun dan pernah bekerja di Jepun selama tempoh 5 tahun dah. 5 tahun dalam jurusan kejuruteraan mekanikal. Ya, mekanikal. Betul. Ya. Okey. Saya akan bertanyakan tentang pengalaman antara budaya silang budaya antara Malaysia dan Jepun. Jadi Tuan boleh ceritakan tentang pengalaman Tuan ketika berada di sana. Okay. Baik, terima kasih Roslan, terima kasih juga kepada penonton. Bila cakap pasal Jepun ni, dia mengimbau balik sejarah sebab tu mula-mula pertama kali saya menjejakkan kaki di Jepun. Dan topik berkenaan dengan silang budaya ni memang satu topik yang menarik. Jarang sekali kita nak cakap tentang topik silang budaya antara negara. So, ya, satu pilihan topik yang menarik. So, saya pernah belajar di Jepun dalam bidang kejuruteraan mekanikal sehingga saya waktu itu tahun 2016 dan saya tamatkan pengajian pada tahun 2021. Jadi bila bercakap tentang perbezaan dan juga persamaan di antara silang budaya antara masyarakat Jepun dengan masyarakat kita, yang pertama sekali yang saya ingat, antara benda yang paling saya ingat persamaan tu adalah daripada sudut hormat menghormati. Baik, macam kita dekat sini budaya hormat menghormati ni memang diajar daripada kecil lagi supaya kita ni menghormati kedua ibu bapa. Dan bila kita duduk dalam kelompok masyarakat, orang muda selalunya akan menghormati orang yang lebih dewasa. Okey, contoh kita panggil orang abang, pak cik, makcik, tok wan, tok nek dan sebagainya. Dan bila kata dalam budaya kerja pula, selalunya orang Melayu ni, kita ataupun pekerja ni, kita akan menghormati orang yang posisi lebih tinggi daripada kita, selalunya bos-bos kita lah. Okey. Dan benda ni sama. Maksudnya di Malaysia maupun di Jepun. Di Malaysia meski kita ada kepelbagaian agama, bangsa dan budaya, di Jepun pun sama. Mereka juga menggarap orang kata apa nilai hormat menghormati ni ke peringkat yang cukup tinggi. Sama ada mereka kenal ataupun tak kenal dengan orang luar ataupun dengan orang Jepun, masing-masing ada orang kata apa nilai hormat menghormati. Kita pun kena belajar cara untuk kita menghormati mereka apabila kita di sana. So antara kata-kata mudah yang saya ingat tu antaranya arigato gozaimasu lah. Terima kasih. So itu antara cara untuk kita tunjukkan rasa terima kasih, rasa hormat kepada mereka. Dia cakap pasal perbezaan pula, menurut saya kalau kata perbezaan ni, orang kita ni lebih terang. Kadang-kadang kita punya cakap direct. Kita punya cakap direct dan jujur ni kadang-kadang tak tempat juga. Tapi masih lagi ada nilai yang kata apa? Selalunya orang kata ni lah berselindung juga lah. Kalau kata orang dulu dia berkias ataupun dia berpantun kan, tu orang dulu lah. Zaman sekarang pun masih lagi ada. Saya rasa benda-benda macam tu kita jarang nak expresskan benda tu secara terbuka. Tapi saya tengok lama kelamaan generasi sekarang ni makin lama dia makin lebih terbuka, makin express dia punya orang kata apa perasaan dan sebagainya tu dengan cara yang lebih terbuka. Tapi di Jepun depa lebih orang kata apa dengan nilai hormat ni, depa jarang macam nak express dia punya emosi tu secara orang kata apa secara direct ni. Kalau kata dia nak menegur kita pun, dia akan macam tarik kita pergi jauh, slow-slow dia akan bising. Edisan, you cannot litter, you cannot throw rubbish here, you need to collect, put it inside the bag. Contohnya macam itu kan. Ataupun ada beberapa perkara sebab kadang-kadang kita baru di tempat orang, jadi banyak yang kita tak familiar. Benda-benda macam itulah selalunya secara indirect. So itulah antara persamaan dan perbezaan yang saya ingat saya pun. Kalau macam kita Tuan baru bila dah sampai sana, ada macam kejutan budaya di sana. Okey, kejutan budaya lah. Ada kejutan budaya tu of course lah.
Oh. Sebab satunya Jepun ni dia pun memang teknologi dia pun tinggi. Okey. Canggih lah. Dia pun canggih. Lah. Bila sampai di airport saja tu, di airport Haneda tu pun kita tengok pun dah semua canggih lah. Beza dengan airport kita. So itu belum lagi orang kata apa, bila masuk ke tandas awam di Jepun lah. Bila kita tengok ada banyak hutang kita pun jadi ya lah. Mungkin kejutan budaya daripada segi teknologi itu satu. Yang lain-lain saya rasa bila kita kata sentuh pasal bab budaya ni pun ya banyak jugalah. Kita ni orang Kedah. Bila orang Kedah ni kita biasa cakap kuat. Orang Kedah ni walau di Malaysia sekalipun kita duduk dua orang orang kata cakap macam mana. Memang macam Kelly. Tapi bila di Jepun, bila saya ingat saya masuk ke dalam train, masuk dalam Shinkansen untuk dari Taman nak pasal kereta api laju Jepun. So bila masuk-masuk tu kita biasa dengan kawan-kawan yang daripada Kedah ni cakap memang kuat. Tapi orang di sana depa amalkan ketertiban. Depa tak cakap depa diam. Jaranglah kita tengok orang kat telefon cakap kuat dan sebagainya. So awal-awal tu kita rasa macam apa tindakan kita tak jadi kesalahan. Tapi setelah lama-lama kita duduk bergaul dengan depa, rupanya benda tu jadi satu benda yang tak elok lah bagi masyarakat sana. Bila dalam kemudahan dalam public transport ni, depa biasanya akan diam ataupun senyap. Kalau nak jawab panggilan telefon pun lepas dia turun. Macam itulah. Dari segi masa mereka tu memang sharp, betul ya? Mereka kata kalau nak masuk kerja tu kena 15 minit awal kan. Dia orang Jepun ni dia memang terkenal dengan orang kata apa? Bab menepati masa dia. Tetapi bila menepati masa di Jepun ni dia tak semestinya 15 minit awal. Dia orang kata apa, kalau kata dia janji dengan kita pukul 9 pagi. So kita mesti sampai dalam 1-2 minit awal tu cara memadai lah. Okey, kalau kita sampai awal sangat pun kita dianggap macam kalau kita ni nampak macam dia ni sangat free lah, boleh main awal kan. So seleloknya kita sampai adalah 5 minit awal daripada orang yang kita janji. Macam tu lebih baik lah. Dan bab orang kata bab masa ni saya tengok lah ni di Malaysia pun kita dah praktikkan tentang kita apa ketepatan masa dan menghargai masa ni. Bukan baru 2-3 tahun belakang ni, tapi sebelum ni pun kita dah pun mula praktikkan benda tu terutama dalam sektor awam. Okey tuan, kita pun nak sampai hujung lah. 1-2 soalan lagi saya akan tanya. Bagaimana tuan menyesuaikan diri kan dalam beberapa tahun yang tinggal di sana tu, macam mana tuan menyesuaikan diri dalam persekitaran dan cara hidup mereka sana? Okey, menarik. Biasalah orang kata kalau kita mula-mula pergi jalan tempat orang ni, mula-mula jadi pelancong. Jalan sana, jalan sini, shopping sana, shopping sini. So di peringkat awal tu, orang kata dalam 3 bulan pertama tu saya dekat sana ni saya honeymoon. So, sebab saya rasa yalah kita baru ada di tempat orang kan. So fasa-fasa yang awal ni selalunya fasa yang cukup menarik lah. Nak explore tu kan. Jadi bila kita dah selepas 3 bulan tu kita pun sedang balik fokus kita yang mana kita ke sana untuk belajar. Jadi masa tu saya rasa ada satu kesukaran lah. So phase tu saya ingat phase yang cukup orang kata apa, frustration yang phase. Sebab apa, kita nak memahami bahasa, gerak badan, tubuh dan juga orang kata apa, gaya-gaya bahasa orang Jepun lah. Simpulan bahasa mereka apa semua kita tak pandai benda tu. So benda tu macam saya cuba nak communicate tapi saya tak faham. So lama kelamaan bila dalam fasa tu pun saya start untuk ubah diri saya kata saya tak boleh duduk dalam keadaan macam ni, saya kena belajar. Bila saya nak duduk di tempat orang, saya kena pandai menyesuaikan diri kan. Jadi dekat situ saya mula ubah, saya belajar dan sebagainya, dan sekali proses itu adalah proses adaptation lah. Sampai kita faham cara berkomunikasi. Walaupun tak lancar tapi kita kita boleh berbahasa budak dengan orang Jepun. Jadi boleh faham, kita tengok signage pun kita tahu. So dan bahasa-bahasa gerak tubuh orang Jepun pun sikit sebanyak kita boleh faham. Jadi sejak itu benda tu dah jadi bukan perkara yang susah untuk saya. Jadi apa-apa pun kita kena belajar. Okey, tuan boleh bagi kesimpulan kira dalam selama tuan tinggal di sana tu, apa yang tuan boleh perbezaan kira bawa balik antara budaya kita
So ni cara dah sampai ke penghujung lah. Okey, jadi bila bercakap tentang kehidupan di luar negara, benda yang paling mustahak lagi untuk kita ni adalah untuk kita belajar. Belajar untuk mengenali antara satu sama lain. Tak kisahlah sama ada dalam Malaysia ataupun di luar negara, itu adalah perkara pokok kita. Untuk kita kenal budaya orang, untuk kita faham cara orang berkomunikasi dan sebagainya. Saya rasa sebab 99% masalah dalam dunia ni boleh selesaikan dengan komunikasi. Bila kita faham cara untuk komunikasi, kita tahu cara untuk kita berhujah dan sebagainya. Benda tu dah menyelesaikan banyak masalah. Dan yang jadi masalah pun masalah komunikasi sebab kita tak faham kan. Jadi itulah dia. Kita kena banyak belajar, tundukkan kita punya ego dan mula untuk terima ya, dan saling kenal mengenali. Itu saja. Terima kasih atas perkongsian Tuan Muhammad Zuhairi, atas perkongsian tentang pengalaman beliau menceritakan antara budaya Jepun dan Malaysia. Tuan, kita habiskan dekat ini. Di samping itu, terima kasih banyak-banyak kerana sudi luang masa untuk saya untuk interview, untuk temu bual Tuan, untuk tugasan individu komunikasi saya. Okey Tuan? Baik. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Okay. Anytime. Jumpa lagi. Terima kasih kerana jadi nonton. Assalamualaikum. Okay.